Hello teman-teman, ada kejadian berlaku. Ada lori roti ada accident. Apa kita nak buat? Kita nak tarik ke macam mana? Sudah accident ni, kita tengok apa kejadian ni. Sekejap saya turun dulu. Rasa dia salah ni. Salah perkiraan ni. Driver pun tak ada. Rasa driver cari bantuan. Sekejap dia tengok dulu. Kita kena pakai JCB sini. Oh, bahaya. Sangat bahaya. Okey, rasa dia tersangkut ni. Reverse atau macam mana tak tahu. Kita tengok driver dia. Driver dia cari bantuan tu. Sekejap kita telefon Zali tu. Sekejap kita telefon JCB sekejap. Okay guys, JCB pun dah sampai dah. Dia tarik lori roti hari ni. Kejadian tak diduga. Abang ni masuk dalam gaung, sedangkan dia cakap dia dah biasa lalu sini. Sebaik Batman ada. Menggelupur abang ni, kena tak? Menggelupur abang ni, kesian dia. Aduh. Tariknya kena tolak ni. Boleh tolak. Abang roti tu dalam lori. Sekejap panggil abang sekejap. Ada apa tu? Abang roti hari ni. Relax bang, slow, relax. Cobaan. Handbrake bang, turun bang. Terus. Boleh. Okey, ngam. Alhamdulillah, settle. Abang main set tu. Tahu ah. Alhamdulillah abang roti pun selamat. Sebaiklah abang Zali kita kat sini. Kalau tak, rasa sampai malam lah kat sini. Okey gang. Jalan makin besar, tapi macam orang cakap, kalau dah tertulis tersirat tu kan, akan sangkut juga kan, kalau dah tertulis nasib kita tu. Okeylah korang, terima kasih kerana menonton. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.